Aku bekerja sebagai petugas housekeeping dan maintenance di sebuah hotel 4 bintang yang agak ternama di ibu kota selama hampir 2 tahun. Hotel ini besar, memiliki banyak tingkat dan lorong panjang yang hampir serupa di setiap tingkat. Selama 2 tahun itu, aku sudah lali dengan cerita-cerita seram yang beredar di kalangan staf lama. Hampir setiap hotel pasti punya penghuni tersendiri, terutamanya di bilik-bilik yang jarang dihuni atau di tingkat tertinggi. Aku selalu cuba bersikap profesional dan mengabaikan cerita-cerita itu. Namun, pengalaman yang aku lalui sendiri akhirnya mengumpah perspektifku dan menjadi sebab utama aku meletak jawatan. Gangguan kecil sebenarnya sudah bermula sejak tahun pertama aku bekerja. Contohnya, seringkali kami mendengar bunyi tombol pintu dipulas berkali-kali di bilik kosong pada tengah malam atau bunyi air pancuran terpasang sendiri di tingkat 13, tingkat yang paling jarang ditempah. Kami selalu mengaitkannya dengan masalah tekanan air atau sistem elektrik yang lama. Gangguan yang paling sering kami alami adalah apabila kami sedang membersihkan bilik. Alat vacuum cleaner yang tiba-tiba mati dan hidup semula atau kain tuala yang baru dilipat rapi tiba-tiba jatuh dari rak, seolah-olah ditarik oleh seseorang. Namun, semua gangguan ini masih boleh diatasi dan kami semua menganggapnya sebagai cabaran kerja malam. Aku masih boleh bertahan. Gangguan yang paling aku ingat dan yang memuncak sehingga aku mengambil keputusan untuk berhenti berlaku di tingkat paling atas hotel, tingkat 18. Tingkat ini memiliki susunan bilik yang aneh. Lorongnya sangat panjang dan di hujungnya tersembunyi bilik suite mewah yang jarang sekali dibuka. Bilik 1818. Pada satu malam, Rabu, aku bertugas shift malam. Jam menunjukkan pukul 2.30 pagi. Aku dihantar bersendirian ke tingkat 18 untuk memeriksa kebocoran kecil di bilik utility berhampiran bilik 1818. Lorong tingkat 18 terasa sangat dingin dan sunyi. Hampir semua bilik di tingkat itu kosong malam itu. Lampu di koridor agak malap, mencipta bayang-bayang panjang dari tiang-tiang hiasan. Setelah selesai memeriksa utility room, aku berjalan kembali menyusuri koridor yang sunyi itu. Sebaik sahaja aku melepasi bilik 1818 yang terletak di hujung lorong, aku terdengar bunyi. Bunyi itu adalah seorang wanita sedang ketawa terkikir-kikir. Ketawa itu sangat halus tetapi jelas dan kedengarannya datang dari dalam bilik 1818. Aku terhenti. Aku tahu bilik itu kosong. Aku sudah memeriksa jadual tempahan sebelum naik. Aku mendekati pintu bilik itu, mengetuk perlahan. "Hello, Cik? Maaf, ada masalah?" Tiada jawapan. Ketawa itu hilang, digantikan dengan keheningan total. Aku kembali berjalan, meyakinkan diri bahawa mungkin itu hanya hayalanku akibat terlalu mengantuk. Aku sudah berjalan sejauh kira-kira 10 langkah dari bilik 1818 dan aku sedang memandang lurus ke hadapan, ke arah lift. Tiba-tiba, telingaku menanggap bunyi yang membuatkan seluruh badanku kaku. Klik. Itu adalah bunyi selap pintu bilik 1818 yang dibuka dari dalam. Aku menoleh perlahan-lahan. Pintu suite yang tebal itu masih tertutup rapat. Tetapi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Tombol pintu bilik suite 1818 itu berputar perlahan-lahan ke bawah, seolah-olah ada tangkin yang memulasnya. Tombol itu berhenti dan kemudian ia berputar kembali ke atas, menunjukkan pintu itu sudah dibuka kuncinya tetapi masih tertutup. Aku berdiri terpaku di tengah koridor yang gelap itu. Tidak mampu lari. Aku ingin menjerit tetapi suaraku tersekat di kerongkong. Aku hanya memandang pintu itu. Jeda masa itu terasa seperti keabadian. Aku memaksa diri untuk berundur perlahan-lahan. Saat aku berpaling untuk melarikan diri, pandanganku tanpa sengaja jatuh di cermin hiasan besar yang dipasang di dinding di sebelah bilik 1815, beberapa bilik dari bilik 1818. Di dalam cermin itu, aku melihat pandungan koridor di belakangku. Dan di situ, berdiri betul-betul di hadapan pintu bilik 1818 yang baru sahaja dibuka selapnya, walaupun pintu fizikalnya masih tertutup,
adalah seorang wanita berjubah putih. Wajahnya sangat pucat dan dia memiliki rambut yang sangat panjang, hitam dan kusut masai yang menutupi sebahagian besar mukanya. Dia berdiri membungkuk sedikit. Apa yang membuatkan aku menjerit dalam hati adalah matanya. Mata wanita itu tersembunyi di sebalik rambutnya, tetapi aku melihat dengan jelas di pandulan cermin bahawa dia sedang memandang tepat ke arahku. Kemudian, perlahan-lahan, wanita itu mula mengangkat tangannya yang pucat dan kurus. Jari jemarinya yang panjang mengarah ke arahku, seolah-olah dia sedang memanggilku. Aku tidak menunggu lebih lama. Ketakutan itu mencabut seluruh logikku. Aku memucuki lari tanpa menoleh belakang, berlari sekuat hati menuju ke tangga kecemasan, meninggalkan lift yang mungkin lebih cepat. Aku menuruni tangga dari tingkat 18 tanpa henti. Aku tiba di lobi dalam keadaan menggigil dan hampir pingsan. Aku terus ke pejabat Sunyiasian dan memberitahu bahawa aku merasa tidak sihat dan perlu segera pulang. Aku tidak berani menceritakan apa yang aku lihat. Berbimbang aku akan dianggap tidak waras. Malam itu, aku tidak dapat tidur. Peristiwa tombol pintu yang berputar dan bayang-bayang putih yang melambai-lambaikan tangan di koridor hujung bilik 1818 berputar-putar dalam fikiranku. Keesokan harinya, aku pergi ke hotel bukan untuk bekerja, tetapi untuk bertemu pengurus sumber manusia. Selepas 2 tahun berkhidmat, aku mengambil keputusan yang paling drastik. Aku menyerahkan surat peletakan jawatan serta-merta. Pengurus itu terkejut. Hairul, kenapa tiba-tiba? Ada tawaran lebih baik? Aku hanya mampu menjawab, saya minta maaf tuan, ada sebab peribadi. Saya rasa saya tak boleh teruskan lagi kerja dekat sini, terutamanya pada waktu malam. Aku tahu jika aku teruskan, malam-malamku akan diisi dengan ketakutan menunggu shift di tingkat 18 itu lagi. Sejak hari itu, aku tidak pernah lagi menijakkan kaki ke hotel itu. Walaupun kehilangan pekerjaan itu menyakitkan, ketenangan fikiran yang aku peroleh jauh lebih berharga. Koridor hujung tingkat 18 akan selama-lamanya menjadi tempat yang menghantui ingatanku dan ia menjadi alasan seram yang akhirnya menamatkan kerjaku di bidang perhotelan.